Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan soalan nombor 1 untuk Kelantan. Kita 1 ya. Pelajar 1 menunjukkan graf Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah KX. Berdasarkan graf, jadual Y per X melawan X diperoleh seperti jadual berikut. Hitung nilai-nilai K, P dan Q. Jadi bagaimana kita nak dapatkan nilai K di sini? Kita boleh masukkan koordinat yang berada pada garisan ini. Tapi kalau kita masukkan dengan koordinat kosong, kita bila darabkan K darab kosong akan dapat kosong. Ya tak bolehlah, kita kena masukkan koordinat ini, iaitu -5, 0. Jadi kita masukkan dekat sini, kata-kata kosong sama dengan 2 darab -5 kuasa 2 tambah K darab -5. Jadi kita akan dapat kosong sama dengan, ini -5 kuasa 2 ialah 25 darab 2, 50. Tolak 5K. Jadi cikgu pindahkan 5K. Jadi positif 5K sama dengan 50. Jadi K sama dengan 50 per 5, iaitu 10. Dan bagaimana dapatkan P dan Q? Disebabkan dia beritahu sini ialah Y per X, bukan Y. Jadi kita jadikan persamaan ini pada Y per X, membahagikan keseluruhan dia dengan X. Jadi bila bahagi dengan X, kita dapat Y per X sama dengan 2X kuasa 2 per X tambah KX per X. Jadi kita pemudahkan. Yang X ni potong dengan satu X ni sebab ni XX. Yang X ni potong dengan sini. Dan kamu kena faham bahawa -6 ini ialah nilai bagi Y per X. Bukan Y ataupun X. Jadi the whole ni kita gantikan sebagai -6. Jadi -6 sama dengan nilai X nya adalah P. Jadi sini akan dapat 2X. Jadi 2P lah. Tempat X gantikan. Dan kemudian kita akan dapat K ni patutnya kita gantikan dululah. Jadi tambah dengan 10. Dan kita selesaikan. Jadi 10 ni kita bawa ke sini. -6, -10 sama dengan 2P. Jadi nilai 2P ialah -16. Jadi P ialah -16 per 2. Jadi nilai P ialah -8. Begitu juga dengan nilai Q. Kita gantikan Y per X ni sebagai Q. Jadi kita gantikan Q sama dengan nilai X kita gantikan sebagai -2. Jadi 2 darab -2 tambah 10. Di sini kita tekan kalkulator je lah. Ataupun kamu nak kira manual, 2 darab -2, -4. Jadi -4 tambah 10 iaitu 6. Jadi nilai K ialah 10, P ialah -8 dan Q ialah 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulakan dengan soalan daripada negeri Pahang. Dengan soalan pertama, kertas 1, iaitu ungkapkan Y dalam sebutan X, di mana diberikan 2 koordinat atau garis lurus yang mempunyai 2 koordinat 3, 3 dan 8, 13. Jadi ini adalah mengikut hukum garis lurus, iaitu ataupun persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y sama dengan MX tambah C, kita kira dulu nilai M kecerunan, iaitu Y2 tolak Y1, walaupun dekat label kat sini lah ln Y melawan ln X. Jadi kecerunan tetap juga nilai ln Y2 tolak ln Y1 ataupun Y tolak Y saja, 13 tolak 3 dan 8 tolak 3. 13 tolak 3 ialah 10, 8 tolak 3 ialah 5 dan kecerunannya adalah 2. Dan kemudian kita cari nilai C kerana dia mengikut Y sama dengan MX tambah C. Jadi kemudian kita akan tukarkan Y dan X ni mengikut gambar rajah yang diberikan ataupun label yang diberikan pada paksi X dan paksi Y.
Jadi Y kita masukkan, contoh nak masuk 3 boleh, nak masuk 8 13 pun boleh. Cikgu masukkan 3 jadi 3 sama dengan M ialah 2. Ln X nilainya adalah 3 tambah C. Jadi sini akan dapat 6 dan pindahkan 6 ialah 3 tolak 6. Jadi nilai C ialah negatif 3. Jadi persamaan garis lurus ini adalah ln Y sama dengan kecurahan 2 dan ln X dan tolak 3. Itu persamaan asal yang kita dapat daripada gambar rajah. Tetapi daripada ln Y sama dengan 2 ln X tolak 3, bagaimana kita nak hapuskan ln ni? Sama juga seperti ilmu log yang kita belajar. Jadi pertamanya cikgu akan kata ln Y tolak 2 ln X sama dengan negatif 3. Dan kemudian ln tolak, jadi pertama, kemudian 2 ni kena naikkan ke atas dulu sebelum kita boleh menggunakan ilmu log tersebut. Jadi Y per X kuasa 2, sebab log tolak log, ataupun dalam kes ni ln tolak ln, dia akan jadi ln Y per X kuasa 2 sama dengan negatif 3. Jadi ln ini kita boleh juga tulis sebagai log E. Jadi kita akan dapat log E Y per X kuasa 2 sama dengan negatif 3 tu cikgu masukkan log juga. Dia akan jadi negatif 3 log E. Dan power tu kita akan naikkan ke atas. Di sini akan jadi negatif 3. Dan kemudian kita boleh buang log tersebut. Dia akan jadi Y per X kuasa 2 sama dengan E kuasa negatif 3. Dan tinggal kita cross multiply saja. Jadi Y sama dengan E kuasa negatif 3 X kuasa 2. Tetapi ilmu indeks, kalau kita ada macam ni, kita jadikan dia positif. Jadi Y sama dengan X kuasa 2 per E kuasa 3. Soalan 8. Tukarkan persamaan bukan linear Y sama dengan P set X tolak Q per X kepada bentuk linear Y sama dengan MX tambah C di mana P dan Q ialah pemalar. Seterusnya, nyatakan paksi Y dan paksi X bagi persamaan linear tersebut. Jadi yang sini kita nak jadikan dia dalam persamaan linear. Y sama dengan MX tambah C. Apa yang kamu kena pastikan? X tu sekali je. Jadi kita hapuskan salah satu daripada X ni. Jadi dalam kes ni sebenarnya kita ada dua cara. Tunjukkan dua-dua cara itu. Pertama kita hapuskan. Kalau kita hapuskan yang ini dengan membahagi semua term ni dengan punca kuasa 2X. Jadi di sini akan jadi Y per set X sama dengan P darab set X bahagi dengan set X tolak Q per X darab dengan set X. Jadi setiap term ni kita letakkan set X ke bawah dia. Dan kes ni kita boleh potong yang ini. Yang ini kita kena tahu yang ini adalah kuasa 1/2. Yang ini kuasa 1. Jadi di sini akan jadi Y per set X sama dengan P tolak Q. Jadi cikgu lebih suka tulis yang ini sebagai biar jadi dalam bentuk MX. Yang ini M. Ini X dia iaitu 1 per. Yang ni bila dah jadi 1 dengan 1/2 jadi 3/2. 3/2 boleh tulis sebagai set X kuasa 3. Jadi ini paksi Y, yang ini ini paksi X, ini paksi Y. Dia tanya apa lagi? Dia tanya paksi Y dengan paksi X saja. Jadi cikgu tulis balik Y adalah Y per
set X dan X adalah 1 per set X kuasa 3. Itu cuma salah satu pilihan. Kalau kita matikan yang X di sini, kita boleh juga mematikan X ini kalau kita darab semua dengan X. Jadi X ini kita darab, Y ini kita darab X. Yang P set X ni pun kita darab dengan X juga. Dan tolak Q darab X bahagi dengan X. Okay, jadi dari situ kita boleh potong yang ini. Dan yang ini sama juga macam yang ini. Okay, jadi X dan set X ni akan jadi punca set X ni kuasa 3. Dan tolak Q. Yang ni X, Y. Tetapi X dan Y tu berbeza sedikit lah. Jadi di sini Y adalah diwakili oleh XY dan X adalah diwakili oleh set X kuasa 3. B. Pemboleh ubah X dan Y memenuhi persamaan Y kuasa 4 sama dengan XE kuasa A dengan keadaan A ialah pemalar. Graf ln Y melawan ln X ialah garis lurus. Cari kecurunan garis lurus tersebut. Okey, jadi kita jadikan Y kepada ln Y, X jadikan ln X. Nanti tengok perkali bagi ln X adalah kecurunan. Jadi kita akan masukkan log E untuk dua-dua belah di sini. Jadi kita kata log E Y kuasa 4 sama dengan log E X E kuasa A. Di sebelah sini X dengan E ni darab. Jadi apabila kita pecahkan dia akan jadi log E X tambah log E kuasa A. Dan A tu kita boleh turun ke depan. Kita akan dapat log E X tambah A log E. Log E ada bernilai 1. Jadi A darab 1 ialah A. Jadi log E X tambah A. Yang di sini adalah kuasa ni, seperti juga di sana, boleh turun ke depan. Dia akan jadi 4 log E Y. Okey, log E boleh tukarkan kepada ln. Begitu juga di sini. Di sini akan jadi 4 ln Y. Okey, ini tak sesuai lah . Kita tulis bawah lagi. 4 ln Y sama dengan log E ni tukar juga ln X tambah A. Tapi kita nak jadikan persamaan tu kepada ln saja, ln Y sahaja. Tajuk dia. Jadi kita pindahkan 4 ke sana atau bagi 4, bagi 4, bagi 4. Jadi kita akan dapat ln Y sama dengan ln X per 4 tambah A per 4. Jadi nilai kecurunan adalah, nilai kecurunannya adalah 1 per 4. Iaitu di sini ln ni per 4 ni sebenarnya kita boleh tulis juga sebagai 1 per 4 ln X. Jadi perkali bagi ln X adalah 1 per 4. Jadi kecurunannya bernilai 1 per 4. Dan yang kedua, diberi bahawa garis lurus itu menyilang paksi ln Y pada ln Y sama dengan 0.5, cari nilai A. Okey, jadi menyilang paksi Y itu maksudnya itulah nilai C. Okey, jadi nilai C ialah yang ini. Kan? Persamaan Y sama dengan MX tambah C. C adalah pintasan Y. Jadi kita kata terus pintasan Y adalah 0.5 iaitu bernilai A bagi 4. Jadi nilai A ialah 0.5 darab 4 iaitu
2. Okey? Okey, soalan 3. Rajah 1 menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh dengan memplotkan XY melawan X square. Okey, jadi koordinat ada 24 dengan 6 negatif 2. Dia kata ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, jadi ungkapkan Y sebutan X tu ialah Y sama dengan MX tambah C. Tapi Y diwakili of XY dan ini ada diwakili, X ada diwakili oleh X kuasa 2. Jadi kita cari kecurangan dan kita kira nilai C. Jadi nilai M adalah Y2 ataupun kurang tepat sikit lah. Dia sebenarnya XY2 tolak XY1. Jadi yang ini X square, ini XY, yang ini 1, ini 1, ini X square 2. Dan ini XY2 macam tu. Atau mana-mana lah. Okay? Jadi kecurangan tu cuma 4 tolak negatif 2. Dan 2 tolak 6. 2 tolak 6. Kita dapat 6 per negatif 4. Iaitu negatif 3 per 2. Dan kita cari nilai C. Kita bina persamaan dia. XY, bukan Y saja. XY, tengok part C ni. Dan kecurangan negatif 3 per 2. X square tambah C. Dan apabila kita memasukkan salah satu koordinat, contohnya 2, 4. Kita kena tahu ini adalah nilai X square, bukan X. Okay? Dan ini adalah nilai XY, bukan Y. Jadi seluruh ini kita gantikan dengan 4. Jadi 4 sama dengan negatif 3 per 2. X square ni kita gantikan seluruhnya dengan 2. Bukan 2 kuasa 2 ya. Alright. Jadi di sini kita boleh potong. Dan kita pindahkan negatif 3. Jadi 4 tambah 3. Jadi nilai C. Okay. C adalah 7. Oleh itu persamaannya adalah XY sama dengan negatif 3 per 2 X tambah 7. Adakah dia nak tu saja? Tak. Dia nak persamaan dalam ungkapkan Y dan sebutan X. Okay, jadi untuk dapat ni, kita tengok sini ada Y ni. Mula-mula cikgu akan darab dengan 2. Darab dengan 2 untuk menghapuskan pecahan. Jadi kita akan dapat 2XY sama dengan, ni darab 2 tinggal negatif 3. Jadi ni ada kuasa 2 tertinggal. Okay, jadi negatif 3 X kuasa 2 tambah 14. Okey. Jadi lepas tu kita boleh pindahkanlah 2X ni ke sana. Jadi kita dapat Y sama dengan negatif 3X kuasa 2 per 2X tambah 14 per 2X. Jadi kita dapat oleh itu Y sama dengan, potong ni dengan ini, negatif 3 per 2 tambah negatif 3 per 2 X tambah 7 per X. Okay, jadi ini adalah yang bukan linear. Okay, seterusnya soalan B. Rajah 2 menunjukkan graf bagi Y sama dengan negatif HX kuasa 2 tambah KX. Dan rajah 3 menunjukkan garis lurus penyewaian terbaik yang diperolehi apabila graf Y sama dengan negatif HX kuasa 2 tambah KX ditukar kepada bentuk linear. Soalannya, nyatakan paksi Y dan paksi X dalam sebutan X dan atau Y. Okey, jadi dia nak nilai X diwakili oleh apa dan nilai Y diwakili oleh apa. Yang X yang besar dengan Y yang besar tersebut. Okey, jadi di sini kalau kita tengok persamaan ini ialah negatif HX kuasa 2 tambah KX menjadi garis lurus apabila negatif H adalah nilai C dia, pintasan Y.
Kalau kamu tengok gambar rajah tu, sepatutnya gambar rajah tu H tu terletak pada paksi Y. Kalau terletak di depan sikit sini, tak boleh selesaikan. Okey? Jadi tetap di sini. Jadi apa kita buat? Kita akan jadikan negatif H ni sebagai pintasan Y dengan mentiadakan X kuasa 2. Okey, nak tiadakan tu maksudnya kita akan bahagi dengan X kuasa 2. Jadi yang ini akan jadi Y per X kuasa 2 sama dengan negatif H X kuasa 2 per X kuasa 2 tambah K per KX per X kuasa 2. Okey? Jadi di sini kita nak matikan dia lah. Jadi kita akan habis di sini. Yang ini masih ada tapi yang ini pun boleh dipermudahkan. Jadi dia akan jadi Y per X kuasa 2 sama dengan negatif H tambah K. Ada X kat sini. X tu dekat bawah. Kamu boleh tulis sebagai 1 per X. Okey, jadi di sini kita boleh letaklah. Jadi nilai X diwakili oleh 1 per X dan nilai Y adalah Y per X kuasa 2. Okey, 15A. Rajah 15 menunjukkan graf garis lurus Y per X melawan 1 per X kuasa 2. Suatu garis lurus melalui titik 15 dan 3P mewakili persamaan Y sama dengan 2 per X tambah QX di mana P dan Q ialah pemalar. Cari nilai P dan Q. Okey? Jadi bagaimana kita tengok paksi ini diwakili oleh Y per X. Paksi ini diwakili oleh 1 per X kuasa 2. Jadi persamaan tak linear ni kita tukar linear dengan menjadikan Y kepada Y per X dengan membahagikan dengan X. Jadi kita akan dapat Y per X sama dengan 2 X darab X. Letak je le bawah tu semua X ya. Tambah QX per X dan kita permudahkan dapat Y per X sama dengan 2 per X kuasa 2 tambah Q sebab kita potong ni. Dan yang ini lebih baik ditulis sebagai 2 bracket 1 per X kuasa 2 tambah Q supaya kita nampak yang ini adalah sama dengan yang ini dan yang paksi Y ni, Y per X ini sama dengan sini dan kita boleh buat perbandingan. Okey? Tapi dalam kes ni tak ada pembandingan pun ya. Jadi ini adalah keracunan, ini adalah nilai C. Jadi kalau kita nak masukkan koordinat ini dulu, kita akan dapat nilai Q dulu. Tapi kalau kita nak dapat P dulu, kita gunakan kecerunan. Okay, P tolak 5 per 3 tolak 1 sama dengan 2. Jadi itu yang cikgu akan buat di sinilah. P tolak 5 dengan 3 tolak 1 sama dengan 2. Jadi 3 tolak 1 ialah 2, cross multiply. Jadi P tolak 5 sama dengan 2 darab 2. Jadi P tolak 5 sama dengan 4. Jadi P sama dengan 4 tambah 5, iaitu 9. Jadi kita dapat P dululah di sini. Kalau kita masukkan koordinat dulu, kita dapat Q. Okay? Tapi kamu kena ingatlah, 1 ni bukan X, tapi nilai 1 per X kuasa 2. Dan 5 bukan nilai Y, tapi Y per X. Jadi kalau kita masukkan dekat sini, jadi kita akan dapat 5. Okay, masuk sini sebagai 5. Sini sama dengan 2. Sini kita gantikan sebagai 1 tambah Q. Jadi kita dapat 5 sama dengan 2 tambah Q. Jadi nilai Q lah 5 tolak 2, iaitu Q dapat 3. Okey. Jadi kalau kita buat yang ni dan lepas kita masukkan Q sebagai 3 dan kita boleh masukkan koordinat ini dekat situ dan kita boleh dapat nilai P. Okey? Seterusnya B. Jika
jika persamaan bukan linear y per k kuasa set x sama dengan p di mana k dan p ialah permalar ditukarkan kepada bentuk y sama dengan mx tambah c, nyatakan y, x, m dan c dalam sebutan x, y, k dan p. Okey, jadi kita jadikan persamaan ni kepada bentuk ini di mana x tu ada sekali saja. Jadi pertama dalam kes ini ialah cikgu akan cross multiply dulu, darab dulu. Jadi kita akan dapat y sama dengan pk kuasa punca x. Okey. So kalau yang macam ni kita tu bawah tu macam mana, kita kena masukkan log 10. Kalau dia tak minta spesifik log ln ke apa-apa ya. Jadi kita masukkan log 10. Jadi kata-kata log 10y ataupun LGY, maksudnya log 10y teruslah. Jadi kita dapat log 10 pk kuasa set x. Okey, dan di sebelah sini ada p darab k yang kita boleh ubahkan kepada log 10p tambah log 10k kuasa set x. Dan set x ni kita turun ke depan, tapi depan sini je. Okey, jadi dia akan jadi log 10p tambah set x log 10k. Jadi dia tanya apakah yang diwakili oleh y, m, x dan c satu persatu. Jadi y adalah log 10y. Okey, jadi y adalah log 10y. M adalah perkali bagi x. Yang ini x adalah, baik kita tulis x dulu lah kot. X adalah log x adalah set x. Dan keceronan adalah perkali bagi nombor ini. Dan kes ini adalah log 10k. Dan nilai c adalah yang tak ada perkali bagi x ni, iaitu log 10p. Itu sahaja. Okey, soalan 6A. Pemboleh ubah x dan y dihubungkan dengan persamaan y sama dengan pq kuasa x, di mana p dan q adalah permalar. Okey, lukisan tu cikgu dah lukis balik dah. Okey, dan kemudian dia kata rajah 6 menunjukkan graf garis lurus yang diperolehi dengan melukis log 10y kepada x. Cari nilai p dan q. Okay, jadi bagaimana kita cari nilai P dan Q ni? Pertama, persamaan ini kita jadikan Y kepada log 10Y. Dan kemudian di sini kita akan buat persamaan tersebut juga daripada lukisan. Okay, jadi ini sama macam kertas 2 punya style. Jadi di sini kita akan masukkan log 10 kiri dan kanan. 10Y sama dengan log 10 PQ kuasa X. Yang PQ ni kita boleh pecahkan kepada log 10P tambah log 10Q kuasa X. Dan turunkan nilai X ke depan. Akan jadi log 10P tambah X log 10Q. Okey. Jadi di sini kita kena tahu ini adalah nilai keceronan. Dan ini adalah nilai C. Ini nilai X dan ini nilai Y. Tapi nilai X dan Y itu dah sama. Apa yang penting kita kena cari keceronan pada sini. Iaitu koordinat di sini ialah 03. Dan di sini adalah 70. Jadi keceronannya adalah 3 tolak 0 per 0 tolak 7. Iaitu negatif 3 per 7. Sebenarnya negatif tu untuk 7 lah. Tapi kita letak tengah-tengah ni ya. Okey, jadi inilah nilai keceronan. Nilai C adalah 3. Sebab di sini dia memotong paksi Y atau memotong paksi log 10Y di 3. Jadi C adalah 3. Dan kita buat perbandingan. Okey, jadi kata-kata M sama dengan M. Iaitu log 10Q. Atau kita bandingkan P dululah. Log 10 P sama dengan 3. Jadi P adalah pindahkan 10 ke sana.
10 kuasa 3 iaitu 1000. Dan kemudian kalau log 10Q ialah kecerunan. Jadi log 10Q sama dengan negatif 3/7. Jadi Q adalah 10 kuasa negatif 3/7. Okey, jadi di situ cikgu tak tahulah tu. Jadi 10 kuasa negatif 3/7. Okey, kita dapat berapa? 0.373. Jadi 0.373 jika dibundarkan kepada 3 tempat perpuluhan. Dan B, pemboleh ubah X dan Y adalah dihubungi dengan persamaan Y sama dengan AX kuasa B, di mana A dan B adalah permalar yang tidak diketahui. Terangkan bagaimana nilai-nilai A dan B boleh ditentukan daripada satu graf garis lurus yang sesuai. Jadi, untuk menentukan nilai A dan B, kita jadikan dia kepada satu persamaan linear. Okey, jadi kalau ada kuasa macam ni, kita akan masukkan log dua belah. Log 10 Y sama dengan log 10 AX kuasa B. Dan di sebelah kanan ni kita pecahkan antara A dan X. Jadi log 10 A tambah log 10 X kuasa B. Dan dia akan menjadi log 10 A tambah B log 10 X. Okey, dan di sini adalah log 10 Y. Dan kita buat perbandingan. Jadi kalau nilai ini, nilai B adalah nilai kecerunan. Okey, kalau kita diberikan maklumat tambahan dan kita boleh dapatkan nilai B. Okay? Begitu juga dengan nilai log 10A adalah nilai pintasan Y. Jadi sekali lagi, jika ada maklumat tambahan, kita boleh tahu nilai A itu berapa. Seperti soalan A tadi. Okay, soalan 8. Y sama dengan P per X kuasa 2 tolak 2X. Bagaimana kita nak mendapatkan nilai P dan nilai Q? Okay, jadi daripada persamaan tidak linear ni, kita tukarkan kepada persamaan linear. Basically, nak tukar pada persamaan linear, jadikan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okay, jadi kecerunan dan nilai pintasan Y. Kedua-dua ini adalah persamaan linear, garis lurus. Okay, tapi salah satunya nilai pintasan Y-nya adalah Q dengan kecerunan yang positif. Yang ini, garisan ini, pintasan Y adalah 4, tetapi kecurunannya adalah negatif. Jadi bagaimana kita nak tukar pada persamaan linear? Pastikan kita ada satu kali saja X. Tapi X tu mungkin dalam bentuk 1 per X, 1 per X kuasa 2, mungkin X kuasa 3, mungkin X kuasa 2. Jadi kita boleh tukarkan ni, kalau kita hapuskan X yang di sini, dengan berdarabkan kepada X kuasa 2. Jadi X kuasa 2Y sama dengan P X kuasa 2 per X kuasa 2 dan minus 2X darab X kuasa 2. Setiap satunya setiap satu term kita darab dengan X kuasa 2. Ini akan kita hapus. Jadi ringkasannya X kuasa 2Y sama dengan P tolak 2X kuasa 3. Jika ada soalan tanya, apakah yang diwakili oleh Y di sini ialah X kuasa 2Y? Apakah diwakili oleh X? X yang ini diwakili oleh X kuasa 3. Apakah yang mewakili M? Kecerunan adalah negatif 2. Negatif 2 kecerunan dia? Yang ini. Okey, negatif. Okey, bukan negatif 2 tapi cikgu kena kata negatif. Okey, apa yang pentingnya negatif. Tapi di sini, garisan negatif ini, pintasan Y-nya adalah 4.
Okey, ini kecunannya adalah negatif 2. Garisan ini daripada kiri ke kanan menurun. Pintasan Y-nya adalah 4. Jadi oleh itu kita kata P adalah 4. Sebab P mewakili pintasan Y. Okey, itu satu. Yang kedua, garisan ini boleh juga kita tukar pada bentuk linear dengan menghapuskan X yang sini, kita bahagi semua dengan X. Jadi kita akan dapat Y per X sama dengan P X kuasa 2 ada letak X juga di bawah tu, tolak 2X per X. Dan diringkaskan jadi Y per X sama dengan P per X kuasa 3 tolak 2. Dan kita boleh tulis sebaliknya, P darab 1 per X kuasa 3 tolak 2. Yang di sini Y per X. Jika ditanyakan Y mewakili apa? Diwakili oleh Y per X. X diwakili oleh 1 per X kuasa 3. Dan nilai M adalah P. Nilai C adalah negatif 2. Okey. So, yang tadi kita dah bandingkan dengan ini. Yang ini kat sini pula. Jadi, kecurunan positif mungkin. Tapi kita tak tahu. Tapi yang ini, negatif 2 tu diwakili oleh Q. Okey. Jadi, oleh itu kita kata Q adalah negatif 2. Okey. Jadi, situ perbandingan dia tu. Sini nilai C yang confirm. Sini C-nya adalah Q. Soalan 2. Bagaimana nak mendapatkan Y dalam sebutan X jika diberikan garis lurus dan part C-nya dilabelkan sebagai log 2Y dan log 2X. Jadi kita bina persamaan. Persamaan adalah Y sama dengan MX tambah C. Dan Y dan X ni besar kerana dia bukan seperti geometri koordinat. X diwakili oleh log 2X dan Y adalah log 2Y. Bagaimanapun kita cari persamaan dengan garis lurus itu dengan menggunakan persamaan garis lurus. Jadi kita cari kecurunan dahulu, iaitu 9 tolak 0 dan 4 tolak negatif 2. Iaitu 9 per 6. Mudah, jadi 3 per 2. Dan kita dah dapat M adalah 3 per 2. Kita masukkan dengan salah satu koordinat. Cikgu akan pilih ini 4, 9. Jadi 9 sama dengan 3 per 2 darab 4 tambah C. Ini kita potong dapat 2. Jadi 9 sama dengan 6 tambah C. Jadi nilai C adalah 9 tolak 6. Iaitu 3. Oleh itu persamaan kita adalah log 2X sama dengan kecurunan berapa? 3 per 2. 3 per 2 log 2X tambah 3. Sekarang kita perlu hilangkan log. Jadi apa cikgu akan buat? Cikgu akan masukkan di belakang ni dulu sebagai 3 log 2. Dan kita naikkan di atas sebab kita nak gabungkan sebelah kanan di sini. Iaitu log 2X kuasa 3 per 2 tambah log 2 kuasa 3. Dan bila dah ringkas macam tu, kita boleh gabungkan nombor di sini dengan di sini. Jadi X kuasa 3 per 2 masih nilai yang sama, tapi 2 kuasa 3 ialah 8. Jadi kita akan dapat log 2 8X kuasa 3 per 2. Sini akan dapat log 2Y. Dan kita boleh potong, buang log 2. Dan tinggallah oleh itu Y sama dengan 8X kuasa 3 per 2.